Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Syafiq bin Kifli daripada unit Dharma 7, ambilan Ogos 2024-2029, dan saya merupakan pelajar yang berada di bawah bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okey, jadi apa yang saya akan lakukan hari ini adalah saya akan mempersembahkan bahan bantu mengajar saya, iaitu Maxi Box. Secara mudahnya saya ceritakan kepada ini secara mudah, pandainya. Okey, jadi secara mudahnya kanak-kanak ini nombor ini akan dicabut. Jadi kanak-kanak akan memadankan dengan bilangan nombor. Okey, contoh ini adalah 1, maka letaknya adalah nombor 1. Bila dah masuk nombor 2, kanak-kanak akan memilih nombor 1 dan 2 untuk dilekatkan. Mereka akan lekatkan 1, 2. Okey, jadi untuk seterusnya 3, kita ada nombor 3. Saya menggunakan sampai nombor 1 hingga 5. Jadi untuk 3, mereka akan mencari nombor 1. Dan ini saya akan mengajar mereka tentang susunan nombor. Maksudnya bermula dengan 1 persatu. Kalau kita sebut 3, ada berapa? 1, 2, 3. Okey, jadi 1, 2, 3. Okey, seterusnya untuk nombor 5, okey, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi saya akan minta kanak-kanak ni untuk susun nombor satu persatu. Jadi apabila mereka faham, mereka akan tahu macam mana kita nak ajar mereka, bagaimana mereka nak mengira dengan betul. Dan seterusnya, ini merupakan aktiviti 1, bahan bantu mengajar 1, dan kertas putih selaku bahan bantu mengajar kedua. Jadi ini saya akan sediakan garis putus-putus, minta kanak-kanak untuk sambungkan dan perkenalkan dengan nama bentuk. Seterusnya saya akan kenalkan bentuk, antaranya 4 bentuk asas. Ini segi 3, segi 4 sama, segi 4 tepat, dan juga segi dan bulatan. Jadi gambar yang kedua ni adalah gambar yang hasil daripada kanak-kanak untuk lukis sendiri. Mereka sendiri lukis, ikut tiru untuk meniru apa yang saya dah bagi draft di sini. Macam ini adalah lukisan daripada pelajar saya, Amanda, anak murid saya Amanda. Dan ini lukisan awal dia kurang memahami tentang bentuk segi 4 tepat dan akhir sekali bulatan. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja daripada persembahan saya. Sekian, terima kasih. Kat mana Amanda? Mana boleh dalam bilik air Amanda? Buat kat mana? Cikgu ikut. Kat luar? Okey, kita buat sini Okey, Amanda, mana sini? Sini. Okey. Amanda pandai kan nombor? Pandai. Tapi tak tahu huruf lagi. Huruf tak apa. Hari ni cikgu nak ajar Amanda nombor je. Boleh? Nombor. Okey. Sabar Amanda. Sabar. Kita ni main kat luar dulu. Okey. Jadi kat sini. Kat luar ni. Amanda tengok sini. Nanti kita main sama-sama. Okey. Sekarang ni ada nombor 1, 2. Okey, ini nombor berapa? 3. Okey, 3. Ini nombor 4. Okey, ini nombor ni 5. Okey, pandai. Okey, kalau cikgu cabut semua ni kan, Amanda pilih, Amanda cabut. Okey, cabut satu, tak bawa. Okey. Ini dia pakai ni ke? Pakai candy. Tapi ini bukan candy, tak boleh makan. Ini gam. Dia pelekat je. Okey, cuba ni. Ya. Okey, cuba ni. Banyak ya? Banyak. Barulah tengok Amanda nak main. Batuk. Semalam tak datang sebab dia batuk. Tak sihat? Tak sihat. Okey. Kesian. Amanda sihat? Kalau ni. Allah, kenapa? Jatuh tadi? Dah.
Cuba. Empat. Okey, dekat. Pandai lah Amanda. Cuba sikit. Dua. Lagi. Dua. Satu lagi. Okey. Okey, sekarang Amanda nampak kan tadi macam mana yang tersusun kat sini kan? Ni ke belakang sikit. Sini. Okey. Gini. Okey. Itu ambulans. Ambulan. Okey, sekarang ni. Okey. Okey, ni nombor. Okey, Amanda cari nombor 1, letak 1. Okey, dekat. Okey, pandai. Jadi satu tu okey, kalau cikgu ada 3 apple, Amanda nak kena buang berapa untuk jadikan dia 1 apple je? Dua. Pandainya Amanda. Okey. Untuk 2. Okey. Tapi Amanda kena ikut urutan tau yang kedua ni. 1, 2. Cari nombor 1. Macam yang cikgu susun tadi. Ini nombor dua. Okey, cari nombor 1. Ni tak payah. Yang ni sebab yang ni 1 je. Ni 2. Dua. Kena cari dua ke satu? Yang ni 1. Ni 2 kan? So dia 1, 2. Dua lagi. Tak ni 2 dah. 1 je. Nak nombor 1. Susun. Ni mana dulu? 1 dulu ke 2 dulu? Satu. Yang ni tak belakang. Ni tak belakang 1. Jadi 20. 20 kosong. Okey, pandai. Okey. Kalau ini, okey, kalau ni tak. Amanda jangan, ni bahaya. Sakit kan? Okey. Okey, ni 1. Okey, kalau ini 1, 2. Okey, kalau cikgu bagi nombor 3, kena letak yang mana? 3. Okey. Kena letak 1, 2, 3. Macam tadi. Ikut susunan. Susunan ni macam mana? Dah. Susunan ni macam mana? Nombor apa dulu yang patut kat depan? Okey, pandai. Okey, 2. Okey, lepas tu 3. Pandainya. Pandailah Amanda. Okey, kita cuba lagi Amanda, kita cuba lagi. Ini Amanda. Ni nombor? 4. Okey, nombor 4. Okey. Ikut susunan macam cikgu ajar tadi. Yang 4 dulu. Tak. Dia 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ni cari 5. 5 tak payah lagi. 5 belum lagi. 5 tak payah lagi. 1, 2, 3, 4. 4 lagi. 4 dah ada. 4 dah ada sayang. Lepas tu apa? 1, 2, 3. 3. Cari 3. Ada 3. Okey. 1 pula. 1. Okey, lagi. Lepas 1 apa? Lepas 1. Lepas 1. Lepas 1. Lepas 1, 2 Amanda. 2. Lepas 1, 2. Mana nombor 2? 2. Okey, Amanda susun daripada 1 sampai 4. Okey. Okey, 2. Itu nombor apa? Okey. 2, 3. Pandai Amanda, ya Allah. Okey, last. Last Dalamnya ada apa? dalam ni nanti nak minta Amanda lukis. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 6 tak ada. Ni nombor apa? 5. So dia sampai 5 je. Susun 1 sampai 5. 1, Okey. 1, 2. Okey, pandai. 3, 4. Tak balik. 3. Okey. Okey, satu lagi. Okey. Pandainya, ya Allah. Okey, sebab Amanda nak lukis. Okey. Amanda reti tak lukis bentuk? Biasa. Okey, kalau cikgu color tak ada. Amanda ada color ke? Satu banyak. Okey, tak apa. Ini kita lukis dulu. Boleh? Okey. Okey. Lukis jadi lukis. Amanda Macam-macam. jangan baring kat sini. Sini kotor.
Sekejap ni. Sekejap. Cikgu panggil Cikgu Ifah sekejap Tolong ambil gambar. Okey. Amanda tahu sekejap bagi cikgu tajuk dulu. Tajuk dia Kan sini. Yes. Lukis apa? Bentuk. Pandai. Okey. Jadi cikgu tulis kat sini. First, yang pertama sekali Amanda kena lukis bentuk segitiga. Okey, tahu segitiga? Okey. Macam ni. Macam mana? Macam ni. Square. Itu square segi 4 sayang. Okey. Dia macam triangle. Triangle. Paling situ. Okey, cantik. Okey, segi 4 sama. Lepas tu segi 4 tepat. Okey, so ni bulatan. Okey, mana yang okey. Sekarang ni Amanda lukis mana yang Amanda tahu. Okey, boleh. Tapi Satu lagi. Okey. Satu lagi. Dia tengah buat. tapi Amanda dia tahu dah triangle dengan warna-warna tu yang bulat tu. Kita letak Amanda, kita serat air dari warna. Pandai. Amanda pandai. Okey, sekarang ni Amanda lukis sini. Lukis segitiga. Segitiga. Triangle. Yes, triangle. Pandai lah Amanda. Tapi you boleh buat Okey, dia lebih kurang sama macam A. Tapi kalau dia ke atas. Ke atas. Macam ni. Dia potong. Okey, segi 4 sama tahu? Tak. Segi 4 sama tak tahu? Tak. Segi 4. Square. Square. Cuba lukis. Square. Okey. Segi 4 tepat. Macam ni. Okey, duduk sini. Segi 4 tepat tau. Cuba lukis. Lukis segi 4 tepat. Bulat. Bulat lain ni. Bulat. Ini segi 4 tepat. Okey. Okey. Lubang. Ini segi Okey. bulat. Bulat apa? Pandai. Okey, kalau cikgu bagi ni mesin. Ni pensel. Okey, cikgu bagi garis putus-putus. Amanda sambung. Boleh? Okey. Ni ke? Hati-hati yang sampai tumpah. Segi 4 sama macam ni Amanda. Tapi ini je. Tu sticky. Pelekat yang Amanda guna buat lekat-lekat tadi. Sticky di dalam ni. Dan ni sticky cikgu beli. Ya. Okey, Amanda sambungkan tau garis-garis putus ni. Boleh? Okey. Kalau tapi Amanda boleh tak main dengan lain? Boleh. Tapi lepas siap dengan cikgu nanti boleh main yang lain. Boleh? Okey, Amanda sini. Amanda. Alamak, motor ni. Ada motor kat tengah jalan ni. Ya, masih sini Siapa Amanda. itu? Okey, segi 4 sama macam ni Amanda. Dia sama betul dia. Segi 4 tepat ni. Tengok ni. Segi 4 tepat ni dia besar sikit. Kalau ada orang jahat malam-malam Amanda ambil ni. Tak baik macam tu. Tak baik, kita kena call polis. Kalau ada orang jahat kita call polis. Tak pun cari. Kalau kita ambil batu ni balik, Boleh tu untuk pertahanan diri, tapi jangan sampai mati.
Dia sampai batu tu ambil kursi campak. Tu balik kotak tak mati. Kenapa ada nombor? Tak lama. Okey, sini. Nah. Amanda sambungkan gara-gara putus ni. Boleh? Boleh? Okey. Allah. Okey, pandai. Ni segi empat sama dengan ni. Ni nampak ni. Nampak tak peta ni? Ni segi empat sama. Okey, segi empat tepat ni contoh dia kat mana? Dekat sini. Salah ni contoh segi empat tepat. Segi empat tepat nampak. Dia besar lagi. Kalau segi empat sama, yang ni. Okey. Segi empat tepat. Ni, sama ke? Pandainya. Okey. So ni nama dia apa? Nama dia segi empat tepat. Okey, ni segi empat sama. Dia empat yang sama kan. Kalau triangle. Okey, triangle sambungkan triangle. Okey. Bulatan. Pandainya Amanda. Yalah, Anda dah tahu macam mana. Kalau dah bagi contoh, anda semua dah tahu. Ya ke? Baguslah Amanda. Kalau tak bagi contoh, anda tak tahu. Faham. Okey Amanda ni bagus. Okey, sekejap Amanda, saya nak ambil gambar pula. Sekejap. Okey, Amanda buat macam nak tulis tadi. 1, 2, 3. 3. Okey. Amanda bawa pasang yang ni. Bawa pasang balik semua ni. Tahu. Cabut balik, pasang je tadi. Pasang. Cabut. Angkat je balik. Angkat je balik macam tadi. Tak tahu. Tak tahu macam mana. Sini, kat sini. Yang tu tak payah. Buat. Tak payah. Yang ni tak payah. Okey, cabut ni pasang balik kat sini je. Okey. Satu. Okey. Satu. Okey. Pandai. Balik. Tu balik. Okey, pandainya Amanda. Dah habis. Nak main dengan Aina? Nak? Okey, boleh. Cikgu Rasi. Ni, Amanda nak main dengan cikgu. Hati-hati Amanda. Jadi, kembali lagi bersama saya pada sesi penambahbaikan produk. Jadi, antara penambahbaikan yang telah saya kesan berdasarkan hasil pembuatan bahan bantu mengajar saya adalah yang pertama, meletakkan tajuk di setiap bahan. Ini saya mempunyai dua bahan ni. Yang pertama adalah kotak hijau yang bernama Matchy Box. Saya tak letak tajuk ataupun nama bagi produk tersebut. Dan seterusnya adalah kertas magic paper di mana saya menggunakan kertas putih sahaja, dan saya belum memberikan nama atau tajuk untuk kedua-dua bahan tersebut. Dan seterusnya untuk yang kedua, saya perlulah memurnikan bahan bantu mengajar saya dengan hiasan-hiasan yang menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian kanak-kanak agar mereka lebih berminat untuk belajar dan bermain dengan hasil ciptaan bahan bantu mengajar saya. Yang seterusnya, saya juga perlu menyediakan soalan yang jelas, soalan ataupun arahan yang jelas agar murid-murid mudah untuk faham apa yang mereka perlu lakukan. Seperti contoh dalam video sebentar tadi, saya meminta murid saya Amanda untuk menyusun nombor satu persatu. Saya sepatutnya meminta Amanda untuk ambil nombor satu persatu dari bermula dengan nombor 1 susun sehingga nombor berapa yang tertera. Okey. Jadi yang seterusnya saya juga perlu mempelbagaikan lagi pilihan permainan. Seperti yang puan boleh lihat, hasil ciptaan saya, bahan bantu mengajar saya agak minima permainan yang ada pada bahan tersebut.
Ini padanan nombor dan sambung garis putus untuk membentuk sebuah bentuk, untuk topik bentuk. Okey, jadi saya perlu pelbagaikan lagi dengan menambah elemen permainan yang lain dengan lebih kreatif supaya kanak-kanak ni lebih seronok untuk menggunakan belajar dan bermain menggunakan bahan bantu mengajar saya. Dan yang terakhir yang setelah saya teliti adalah pemilihan warna yang sesuai. Jadi seperti mana yang puan boleh lihat pada video sebentar tadi, bahan bantu mengajar saya gunakan warna hijau sebagai warna utama, hijau pekat sebagai warna utama bagi bahan bantu mengajar saya. Jadi sebaiknya untuk produk ni kita ikut warna standard yang sesuai dengan kanak-kanak, dan itu akan saya perbaiki lagi selepas ini.